Tuan-tuan, kalau dalam hidup tuan-tuan bergantung dengan Tuhan, Allah bantu. Banyak kita lupa Tuhan, cari rezeki, lupa pemberi rezeki. Allah sebut dalam Quran kan, dalam suratul Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingat, hidup kita ni Allah uji. Banyak di kalangan kita ni tuan-tuan, Allah uji macam-macam. Ada di kalangan kita Allah uji sakit. Kita tak pernah sakit, tiba-tiba Allah uji dengan sakit. Kita nak masuk syurga dah, Allah uji dengan sakit, garanti syurga. Jangan susah hati. Kan? Kita tak pernah sakit, tiba-tiba Allah bagi kanser. Kita dah duduk syurga nombor 3 dah kot. Tapi Allah bagi penyakit yang tak ada ubat. Allah nak angkat syurga yang paling atas kali. Kita tak yakin tuan-tuan, tak yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan dengan Allah tak ada. Allah bagi kita sakit, ada di kalangan kita sakit, tak sihat. Tapi kita terima seadanya. Saya pernah jumpa seorang makcik, dia tak pernah sakit. 2 tahun sebelum dia nak meninggal, kena kanser otak. Kena kanser otak. Saya jumpa dia reda sungguh lah. Kata, Ustaz, orang lain hidup panjang, saya kena penyakit ni, tapi saya dah sihat lama dah Ustaz. Alhamdulillah. Dia reda tuan-tuan dengan kematian dia. Saya pergi ziarah dia, Allah tersenyum lebar dia, menerima redanya sakit tu. Mungkin Allah nak angkat dia duduk di syurga yang paling tinggi dengan daripada ustaz-ustaz yang ada ni. Allahu Akbar. Sebab tu ada di kalangan kita Allah uji dengan sakit.